Assalamualaikum. Salam. Ni order untuk abang. Apa benda ni? Bukan abang ada order nasi goreng ke? Aku ada nasi kerabu. Yang kau bawa nasi goreng ni apa benda kau ni? Saya ingat abang order nasi goreng. Aduh kau ni, apa benda lah? Kau tak baca betul-betul ke? Aku ni gila-gila kau craving nak makan nasi kerabu. Yang kau bawa nasi goreng ni apa benda kau ni? Dah lah aku puasa. Kenapa kok ni? Kenapa? Apa jadi? Dah lah Ustaz, saya order nasi kerabu. Dia pergi bawa nasi goreng. Apa benda lah budak ni pun. Ya ke kamu tersilap? Saya tersilap. Saya ingat dia order nasi goreng. Tak ada. Kau ingat-ingat apa kau ni? Kau tak baca Dah. Tak apalah dah budak-budak. Dia pun cari rezeki. Apa marah-marah sangat. Tak apa, kamu balik dulu. Okey? Makasih. Ya. Baik. Apa Mirzan? Tak lah Macam Ustaz, harimau dah marahnya. tak lah saya craving Ustaz nasi kerabu tu. Dia pergi bawa nasi goreng tu dah. Kenapa? Aduh, Tak budak apalah, ni. silap. Hari ni kita tukar sikit. Esok kita makan nasi kerabu. Jom lah Ustaz, saya pun ada nak masak buka puasa ni. Oh, ada Jom, juga. makan sekali dengan saya. Jom, kita masak sekali. Sekali, jom. Jom. Jangan marah-marah Ramadan. Sama-sama Ramadan ini kita sempurnakan Ramadan dan sinari jiwamu dengan ilmu dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang saya ucapkan ke Tazkirah Ramadan 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton-penonton setia Tazkirah Ramadan 2025 dengan tema kita Sempurnakan Ramadan Sinari Jiwamu yang dibawakan khas oleh Khadijah International Wakaf Foundation KIWF. Seperti biasa anda semua bersama dengan saya dan ditemani oleh Ustaz Azlan Shah. Ya, Apa Mirzan, khabar Ustaz? Ya, kita hari ni dah masuk ke 10 malam terakhir dah kita ni. Episod yang ke-10 dah Ustaz. Pejam celik kita dah masuk episod yang ke-10. Dah selesai 9 episod dah kita. Hari ni episod yang ke-10. Jadi hari ni Ustaz kita akan nak minta Ustaz kupas tentang tajuk berkaitan dengan tazkiyah jiwa, ataupun kita kata macam mana kita nak mendidik jiwa dan hati Penyucian kita. hati. Penyucian hati dan jiwa, membersihkan hati dan jiwa kita dalam bulan Ramadan ni Ustaz. Sambil Ustaz, macam biasa kita nak buat ataupun masak. Buat ke masak ke kan. Daging harimau keraing. Aduh, menangisnya. Daging harimau menangis. Daging tu daging harimau ke daging lembu? Saya rasa Ustaz rasa apa? Saya saja tak. Kita tengok sekejap. Nanti kita tengok. Jadi Ustaz, depan kita ni dah ada semua bahan-bahan dan juga ramuan-ramuan untuk kita buat daging Crying Tiger. Harimau menangis. Daging harimau menangis. Depan ni Ustaz kita ada daging, kita ada black pepper. Daging biasa ni. Daging, bukan daging harimau Ustaz. Bukan daging harimau. Kan susah Ustaz nak kena kupas pula apa hukum makan daging harimau pula nanti kan. Jadi daging biasa, black pepper, sos tiram, gula, sos ikan, cili, daun ketumbar, black pepper dan juga takkan itu tak tahu Ustaz. Jadi sos. Sos apa ni? Sos cili. Okay. Jadi sos cili. Jadi kita nak buat ni Ustaz, saya akan buat yang daging. Yang susah ni saya buat Ustaz. Okay. Saya bagi Ustaz buat yang senang-senang tadi kan. Sekadar buat sos je. Yang kita pun sebenarnya dah buat dah. Ustaz tinggal letak atas ni je kan. Jadi saya bagi Ustaz yang sedang, saya buat yang susah. Pro untuk orang susah. Nanti bila ni nanti mungkin kita perlukan juga tangan Ustaz untuk dapatkan apa? Keberkatan ataupun air tangan Ustaz Azlan Shah. Sambil-sambil tu Ustaz, sambil saya nak letak daging apa semua ni Ustaz, kita nak cerita tentang penyucian jiwa. Baik. Penyucian jiwa dan macam mana kita nak bersihkan hati jiwa kita sepanjang khususnya berada dalam bulan Ramadan ni Ustaz. Ustaz, bila cerita pasal penyucian jiwa ni Ustaz, kita sering bercakap soal kelemahan diri Ustaz. Macam mana kita nak jadikan Ramadan ni Ustaz satu madrasah ataupun sekolah yang kita boleh keluar, ataupun dalam episod sebelum ni kita sebut universiti yang kita keluar daripada Ramadan ni Ustaz, dia memperbaiki kelemahan diri kita Ustaz sepanjang bulan Ramadan ni Ustaz.
tengok daging biasa yang Mirzan kata tu, saya teringat hadis Nabi SAW. Nabi kata dalam diri kita ni ada segumpal daging ataupun segumpal hati kan. Kalau dia baik, baiklah semua. Kalau dia buruk, maka buruklah semua. Jadi itu dalam konteks Ramadan, kalau kita lihat, tentunya hujungnya kita nak capai tadi graduation tu. Kita bergraduasi daripada Convocation daripada Ramadan tu adalah apa scroll yang kita nak ambil tu. Kita nak scroll tu adalah orang yang pergi bertemu dengan Allah biqalbin salim, hatinya yang baik, dan hati yang balik dengan redha kepada Allah SWT. So hati inilah yang kita nak kena sucikan, bersihkan. Setiap kali berdosa dia ada satu bintik hitam, kemudian kita nak padamkan dengan istighfar. Dan itu mengingatkan kita pada satu hadis. Satu hari Mirzan bayangkan duduk dalam masjid, Nabi SAW waktu tu dia ada mimbarnya ada 3 anak tangga. So Nabi SAW naik anak tangga yang pertama, Nabi sebut amin. Naik yang kedua, Nabi sebut amin. Naik tangga yang ketiga, Nabi sebut amin. Dan para sahabat tak pernah nampak Nabi tak pernah buat sebelum ni begini. So bila selesai khutbah tu, Nabi ditanya oleh sahabat, hadis ni daripada Abu Hurairah. Dia tanya, wahai Rasulullah, kenapa kau sebut amin, amin, amin tadi? Lalu Nabi SAW kata, tadi Jibril AS datang. Siapa Jibril? Penghulu seluruh malaikat yang akan turun hanya pada malam Lailatul Qadar. Setelah Nabi SAW wafat. Kalau tak, dia turun wahyu kat Nabi SAW. Tapi selepas Nabi wafat, malaikat Jibril hanya turun pada malam Al-Qadar. Dan ditanya apakah yang Jibril datang dan bagi tahu. Jibril datang dan doa 3 perkara. Jibril kata, siapa yang dengar nama Nabi Muhammad tak sebut sallallahu alaihi wasallam, maka dia hina, dia celaka, ataupun dari riwayat lain terputus daripada rahmat Allah. Tadi saya sebut Ustaz. Alhamdulillah. Tadi Semoga saya Allah sebut. merahmati. Kemudian yang kedua, Jibril doa. Jibril kata, siapa yang masuk ke dalam Ramadan, dia keluar tak dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, celakalah dia, Sia-sia. hinalah dia, Dapat Ramadan terputuslah. tapi sia-sia. Maksudnya dia tidak berjaya menyucikan hatinya dalam bulan Ramadan. Dan Jibril tak sekadar berdoa, Jibril yang penghulu seluruh malaikat ni, dia bagi tahu dekat penghulu segala manusia dan rasul, sebutkan amin. Sebab tu Nabi sebut amin. Amin. Dan yang ketiga, malaikat Jibril kata, siapa yang ada ibu bapa yang sudah tua, tetapi dia tidak mendapatkan syurga dengan berbakti kepada kedua ibu bapanya, celakalah dia, hinalah dia, terputuslah dia daripada rahmat Allah. Dan Nabi kata amin. Jadi tentu kita kena letakkan prioriti nombor 1 dalam Ramadan ni. Target kita sebelum kita keluar daripada Ramadan, kita berusaha menyucikan hati kita. Yang menjadi kemuncak adalah memohon keampunan Allah SWT. Dan dalam Ramadan, Nabi SAW sebut Allah tutup semua pintu neraka rapat, buka semua pintu syurga seluas-luasnya, digari syaitan-syaitan, dan Allah ampunkan hamba-hambanya yang mohon ampun. Bahkan Nabi sebut SAW, setiap hari dalam bulan Ramadan, pada malam Ramadan, nama-nama akan dipadam daripada senarai orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Itu semua adalah orang-orang yang berjaya menyucikan hati mereka. So itulah sebagai permulaan kita nak faham bahawa di hujung nanti penyuciannya, resultnya apa, keputusannya apa, hati menjadi bersih, suci. Kita nak pastikan kita keluar daripada Ramadan ni Ustaz, hati kita suci, bersih. Jadi Ustaz, tadi saya dah letak black pepper Ustaz. Sebelum saya nak letak sos tiram ni Ustaz, Okey. dengan gula, dengan sos Dia ikan. letak yang mana yang menyebabkan harimau menangis tu? Setakat ni saya belum kaji lagi lah Ustaz. Saya belum kaji lagi. Nanti lepas dah siap apa semua ni, baru kita boleh tahu Ustaz, tang mana yang buat harimau Black ni. pepper lah penuh. Jadi apa yang boleh membuatkan harimau tu menangis tu, nanti kita tengok nanti. Lepas kita dah makan, kita dah buka puasa, nanti baru kita tahu kan. Tang mana apa yang buat dia jadi pedas. Tapi mungkin Ustaz tu lebih tahulah tu kan. Lada hitam black pepper je lah kan. Sebab tu dia pedas kan. Jadi next kita letak apa ni? Next kita akan letak sos tiram, gula dan juga sos Ikan. ikan tak menangis. Ya. Harimau menangis. Baik. Jadi Ustaz Azlan sebut soal letakkan apa yang prioriti Ustaz. Kita dalam bulan Ramadan ni, kita nak pastikan bahawa kita meletakkan ukhrawi sebagai prioriti ataupun keutamaan kita kebanding ataupun ketimbang dengan benda-benda apa ni duniawi.
kita nak letak yang akhirat itu lebih kita kejar kebanding dengan dunia, Ustaz. Apa langkah-langkah yang boleh kita ambil, Ustaz, supaya kita ni lebih meletakkan ukhrawi, diutamakan lebih kebanding dengan duniawi? Kalau kita lihat tadi kita sebut Nabi aminkan doa Jibril alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa kemuncaknya keluar dengan keampunan. So ada 3 perkara yang kita sebut, Nabi sebut ni secara jelas, nyata dan terang. Man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu poin yang pertama. Siapa yang berpuasa, maksudnya yang paling penting untuk menyucikan jiwa dalam bulan Ramadan adalah berpuasa, tapi dengan 2 syarat. Dia kena beriman dengan syariat berpuasa tu, wahtisaban. Wahtisaban tu dia mengharapkan ganjaran. Siapa cukup 2 syarat ni, Allah kata, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan semua dosanya yang terdahulu, tak kira banyak mana. Tak kira walau dosa tu lau balagat dhunubuka ananus sama, kalaupun sampai dosa kamu ke puncak langit. Huish, puncak langit ni kat mana? Tak terjangkau. Sampai dah, Ustaz? Naik kapal terbang tu sakit. Saya tak sampai lagi, Ustaz. Tapi kalau dosa kita sampai ke puncak langit dan kita sebut astaghfirullah dengan iman dan mengharapkan keampunan, padahal Allah ampunkan. Subhanahu wa ta'ala al-ghafur, yang maha pengampun. Dan kedua, Nabi SAW kata, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri ataupun menghidupkan malam-malam Ramadan. Kita ada cerita sebelum ni tentang tarawih, tentang doa, tentang Quran, tentang sedekah. Banyak lagi hal yang kita bicarakan. Itu semua kalau kita hidupkan malam-malam Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran, Allah akan ampunkan dosa. Kita boleh capai juga tu ke puncak Ramadan tu, mendapatkan ampunan. Dan yang terakhir ini special sebab dia kena buru. Macam orang memburu harimau ataupun macam harimau memburu kita. Iaitu kita memburu malam Al-Qadar. Al-Qadar, malam yang Jibril AS turun tu. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadri, siapa yang berjaya merebut mendapatkan malam Al-Qadar, berdiri salat, buatlah apa pun amal pada malam itu dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran, Allah kata Allah akan ampunkan semua dosa. Bahkan di tempat lain tu penyucian jiwanya tu akan didarab dengan khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tu bukan darab dengan 1000, darab dengan infinity. Takkan tahu banyak mana. Sebab Allah kata puasa ni khusus untuk aku yang akan bagi ganjaran. So itulah, demikian banyak hal yang Nabi SAW ajarkan untuk kita dapatkan penyucian jiwa dalam Ramadan. Demikian banyak hal tu pun takkanlah kita masih nak kejar duniawi kebanding dengan ukhrawi. Nak kejar dunia boleh, tapi jangan akhirat tu jangan tinggal ke belakang. Betul, Ustaz. betul. Jadi Ustaz, saya dah selesai Baik. perap daging apa ni? Daging biasalah kan. Dengan black pepper tadi, dengan sos ikan, dengan sos tiram. Lepas ni saya nak buat dia punya sos ni, Ustaz, kan. Barulah kita bila celup tu nanti, Ustaz, Berapi. Menangis. Menangis. Dia menangis. Saya nak tengok menangis sebab sedap ke menangis sebab tak sedap. Of course lah menangis sebab kita kadang-kadang menangis ni ada 2, Ustaz. Kadang-kadang menangis gembira, kadang-kadang menangis sedih. Yang ini confirm menangis gembira. Confirm, Ustaz, confirm. Daging harimau menangis. Jadi Ustaz, sebelum saya nak letak sos ni, Ustaz, apabila bercakap soal penyucian jiwa ni, Ustaz, macam mana kita nak kawal diri kita, Ustaz, dalam bulan Ramadan ni? Kita banyak sifat-sifat mazmumah, Ustaz, ataupun sifat-sifat yang tidak baik, ataupun yang apa-apa sahaja perangai buruk kita, Ustaz. Sama ada hasad, dengki, iri hati, cepat marah, benci orang, cepat gaduh dan sebagainya, Ustaz. Macam mana kita nak kawal diri kita ni, Ustaz, sepanjang bulan Ramadan ni? Dan juga pasca Ramadan pun kita perlu juga jaga diri kita. Apa langkah terbaik, Ustaz? Tips terbaik untuk kita nak kawal diri kita daripada semua sifat-sifat yang buruk ni, Ustaz? Semua orang Allah SWT berikan ada sifat dia yang baik, ada sifat yang dia kurang untuk dia usaha baikilah. Ada orang macam Mirzan, saya nampak gaya Mirzan ni mungkin suka infak, suka tolong orang, tengok susah. Ustaz ni pandai baca. Kalau pun salah saya minta maaf lah. Tapi
Tapi ada juga orang lain yang kelebihan dia tu mungkin dari sudut lain. Dia tak banyak duit mungkin, tapi dia pandai mendengar orang mengadu masalah, orang nak cerita. Ada orang yang ujian dia paling berat adalah dia tengok orang lain ada nikmat, dia rasa cemburu, dia rasa iri hati. Jadi kalau kita lihat Nabi SAW bila berinteraksi dengan para sahabat, Nabi akan sebutkan ada sahabat ni datang, dia punya masalah tu adalah masalah cepat marah. So Nabi bila dia datang jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, nasihatkan aku." Nabi akan nasihatkan dia, "La taghdab." La taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ada sahabat lain pula datang, Nabi akan pesan benda lain. So kalau kita lihat, Nabi akan tengok apakah masalah orang secara spesifik dan Nabi akan suruh dia usaha lawan masalah dia yang spesifik. So kita kena buat macam mana secara praktikalnya? Saya fikir kita kebanyakannya kenal diri kita lebih daripada orang lain kenal. Harapnya begitulah. Kalau diri sendiri tak kenal, maksudnya kita masih lagi blur lah. Jadi kita boleh duduk, ambil satu kertas, kita letak satu garis di tengah, kita tulis Mirzan, ini kelebihan, ini kekurangan. So kelebihan apa? Satu, jujur dengan diri sendiri. Nak tipu siapa kan? Kita nak baiki diri kita sendiri. Tulis. Lepas tu tulis, ini masalah cepat marah. Kita akan lihat, contoh kita kena cari apa yang trigger tu. Contoh ada benda yang trigger tu adalah mungkin kita suka banyak sangat masa di sosial media, kita follow orang yang sebenarnya kita tak suka dan setiap kali tengok post dia kita rasa iri hati. Dan iri hati ni misalnya hasad ni Nabi SAW sebut antara penyakit mazmumah yang sangat berbahaya kerana dia akan memakan amal-amal soleh seperti api memakan kayu. Maksudnya boleh jadi Ramadan kita pergi solat, kita puasa, tapi kita sibuk hasad pada orang ni. Hasad ni adalah kita mengharapkan nikmat yang baik pada orang lain hilang. Itu boleh menghapuskan, hanguskan amal kita seperti api memakan kayu. So kita kena lawan macam mana? Satu, kita berhentilah tengok perkara-perkara yang trigger tu. Yang kedua, kita doa. Kita kena doa, minta Allah SWT tolong. Dan salah satu perkara yang juga diajar apabila kita bicara soal hasad ni adalah kita mendoakan orang yang kita iri tu dengan kebaikan. Itu kan effort tu nak buat tu. Kita iri hati dekat dia, tapi ya Allah tambahkan rezeki dia, ya Allah kurniakan dia keselamatan. Kita cuba lawan mazmumah yang ada dalam diri kita. Demikian juga ada perkara-perkara Nabi SAW ajar untuk kita lakukan dalam konteks zikir. Ada zikir pagi, zikir petang, ada bacaan-bacaan yang kita baca sebelum tidur. Itu semua adalah untuk melatih hati untuk lebih alert, lebih sedar, dan dia melakukan proses penyucian tu sebenarnya proses yang panjang. Diperlukan disiplin. Kalau kita sehari je semangat, lepas tu tinggal balik semua ritual tu, kita akan jatuh balik ke dalam struggle yang tidak berakhir. Best Ustaz, seronok. Jadi Ustaz, daging harimau menangis pun dah berak. Siap. Sos pun dah siap. Api pun dah menyala. Saya tinggal nak letak je setiap satu daging ni untuk kita jamah nanti berbuka puasa. Bagus Ustaz. Sebelum saya minta daging Ustaz dah. Dah tamu yang tu. Ambil yang mana? Ambil yang ni Ustaz. Kau nak kepit daging ni? Tak apa. Ambil. Okey, mudah sikit, nanti saya letak sekali. Ni kalau kita pakar masak Ustaz, kita tahu dia tahu barang alat mana yang paling mudah nak guna. Tapi kalau kita kurang pakar tu, nampak tadi Ustaz tu ambil kepit tu, salah gitu. Nampaklah tu kurang pakar sikit kan buat masak tu. Jadi ini antara sifat mazmumah perlu. Jadi Ustaz, sambil saya nak letak daging dalam api yang dah menyala ni Ustaz, bolehlah Ustaz bagi sikit kesimpulan dan nilai untuk semua penonton-penonton di luar sana takeaway Ustaz, untuk soal penyucian jiwa dan juga membersihkan hati dan jiwa dalam bulan Ramadan ni Ustaz. Mirzan, apabila kita sebut tentang penyucian jiwa ni, dia adalah proses yang panjang, yang sukar. Kalau tak semua orang boleh buat dengan mudah, tentulah dia proses yang sukar. Memerlukan komitmen dan memerlukan panduan dan petunjuk. Kita perlu belajar daripada Nabi SAW bagaimana Nabi ajarkan. Dan antara lain juga termasuk adalah Nabi ajarkan kita dalam Ramadan ni. Bayangkan dalam waktu-waktu lain kita tidak ada syariat yang suruh kita duduk menyendiri. Iktikaf. Kan di 10 malam terakhir kita duduk iktikaf, kenapa kita muhasabah? Merenung, melihat semula ke dalam diri, kenal diri kita sendiri, kelebihan, kekurangan. Ini itu akan membantu kita untuk berusaha kena baiki yang ni kita boleh improve lagi. Dan itu proses yang kita akan lalui tahun demi tahun. InsyaAllah moga-moga ketika nyawa kita ditarik, dijemput pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pulang dalam keadaan hati kita bersih, suci dan
rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah kesempatan yang Allah Ta'ala hadirkan buat diri kita rezeki Ramadan ni untuk benar-benar kita merenung, refleksi diri Ustaz, muhasabah diri. Betul. Untuk menyucikan jiwa kita, memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala dan juga sesama makhluk manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, alam sekitar di sekeliling kita Ustaz. Jadi Ustaz dan rakan-rakan penonton Tazkirah Ramadan 2025 sekalian, kita dah sampai di penghujung episod kita kali ni. Alhamdulillah. Daging harimau menangis kita pun dah siap. Ni nak tunjuk sekali kat penonton ni kan. Tengok ni punya dahsyatnya ni kan. Dengan ada salad sekali, dengan sos sekali. Kita berbaki lagi 2 minit je Ustaz nak berbuka ni Ustaz. Lagi 2 minit nak menangis. Lagi 2 minit kita nak menangis, berteriak ataupun apa sahajalah, menangis kegembiraan. Jadi sebelum kita nak pergi buka puasa Ustaz, macam biasa kita ingatkan kepada semua penonton-penonton, pengikut-pengikut Tazkirah Ramadan 2025 untuk jangan lupa like, share, follow, komen rancangan Tazkirah Ramadan 2025 kita yang bertemakan sempurnakan Ramadan Sinari Jiwamu, yang dibawakan khas oleh Khadijah International Wakaf Foundation, KIWF. Selamat menjamu selera kepada semua. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.